tak pancut luar je? Inilah yang biasa saya akan tanya pada pasien-pasien yang jenis yang datang jumpa saya lah. Biasa saya akan tanya kat wife lah. Saya cakap, awak tak pancut luar je? Saya pancut doktor, tapi tak mengandung pun. Korang tahu tak, ada teknik nak mengandung, tak perlu nak masukkan Mr. P tu kat dalam Miss V, tak payah. Sebabnya bila suami dia pancut dekat luar sahaja, sperma tu, dia ada ekor tau. Sperma tu rupa dia macam berudu. So bila dia pancut dekat permukaan Miss V isteri, sperma tu boleh berenang, masuk dekat dalam, masuk dekat vagina, masuk dekat pagar air, masuk dekat rahim, masuk dekat fallopian tube. Lepas tu pergi jumpa benih kita yang nama dia apa? Ovum. Dengan teknik ni boleh mengandung. Dia macam, ya ke doktor? Kalau kita tak masuk dekat dalam boleh mengandung ke? Boleh. I keep telling again and again. I keep making a content and again and again. Bila saya dapat patient vaginismus yang datang and cakap dekat saya tak tahulah Dr. Saif, I feel so sad. Already you guys cannot have sex. Sudah tu tak ada anak. Dia, kalau kita dah ada anak, tak perlukan persetubuhan. Faham tak? I keep telling again and again and again. Nampak tak ada berbuih-buih mulut saya ini? Nampak? Tak nampak buih tu? No need. You just pancut dekat luar. Kalau awak ada rezeki, you boleh mengandung. Rezeki nak buat persetubuhan dengan rezeki nak dapat anak adalah dua perkara berbeza. Faham tak? Dia bergantung kepada, nombor one, of course, rezeki daripada Allah. Nombor tu bergantung pada benih orang perempuan yang sihat. Benih orang perempuan yang sihat, saya cakap umur berapa? Umur kurang daripada 35. Sekarang, zaman sekarang, bisnes-bisnes yang buat IVF ni semua sangat-sangat laku, hot cake. Why? Sebab orang perempuan semua dia delay dia punya fertility. Semua nak career dulu, nak belajar dulu, masuk universiti dulu, nak itu dulu, nak ini dulu, nak stabil dulu. Segala benda diletakkannya dahulu sebelum dapat anak. Masalahnya, ovary tu tak tunggu siap segala benda. Umur 35, factory sudah kurang menghasilkan benih. So, bila dah kurang menghasilkan benih, bila dah baru nak kahwin. Nak kahwin pun baru umur 35. Time tu baru panik. Aku tak mengandung. Time tu baru panik. Bila dah settle dengan segala benda dalam kehidupan, dah stable, dah beli rumah, dah beli kereta. So, time tu you nak dapatkan anak, but then anak tidak tunggu you. That's why pasangan-pasangan, banyak sangat pasangan IVF is a very laku in business nowadays sebab semua wanita, semua pasangan nak dapatkan baby later in life. Okay? So, this is untuk awak-awak yang mendengar. Tetapi untuk pasangan vaginismus yang mendengar, diorang tak ada plan nak dapat baby later in life. Diorang dapat baby cepat. But the thing is that they cannot put in the ZACAR into the vagina. Okay, that is their problem. So, I tell them, you pancut je dekat luar. Because you pancut dekat luar, kalau you can get pregnant. Rezeki dia pregnant. Oh, iya ke doktor? Doktor. So, okay, that is the first type of patient ada. The second type of patient ada, doktor saya dah ikut dah. Doktor punya cara, doktor suruh pancut luar kan. Tapi tak mengandung pun. Memanglah kau tak boleh mengandung kalau kau pancut luar, tak ikut timing. Dia ada timing. You kena beli OPK. You tak berani kan nak masukkan jari satu. You tak berani kan nak usik punya Miss V. You tak berani kan nak bagi suami usik ke apa, nak belik tengok cermin. Semua pun you takut kan dengan Miss V tu kan. So, ada teknik. So, saya dah ajar dah. You buat macam ni, You beli OPK daripada farmasi. You check icon chain, dapat 2 line ke tak pada tarikh ni. Lepas tu you pancut. Dan berapa hari berturut-turut nak pancut. Saya dah ajar. Faham tak? So, penat tau. Nampak buih keluar. Penuh buih ni. So, to all the couples yang baru berkahwin tapi tak dapat nak bersetubuh, fine. You ada 2 choice lah, okay? 2 choice. Kalau you pergi jumpa Dr. WNG kan, dia orang akan offer apa benda. Okay, jom kita buat IUI di bawah BIUS. Okay, maksudnya awak kan takut nak usik vagina semua kan. Kita orang ni kalau buat, bukannya kita orang, saya bukannya Dr. WNG, saya Dr. FMS, okay? So, bila doktor pakar, puan, dia nak buat scan vagina, dia akan masukkan benda panjang tu dalam vagina awak kan. Awak usik pun takut nak bagi benda tu masuk ke? Confirm tak kan? Tapi kalau benda tu sudah masuk, kita nak guna scan atas perut je, payah nak tengok benih tu. Tak payah nak tengok telur kembang bila ke apa semua. Biasa nak buat IUI, IVF semua kena masuk benda tu dekat bawah. So, awak adalah persetubuhan tak mampu nak buat. So, you pergi jumpa pakar ONG dekat Infertility Center. Diorang, and then korang cakap, doktor saya nak belajar vaginismus, nak settlekan buat seks.
And then katakan kalau doktor tak reti nak mengajar awak cara boost tubuh, dia akan hantar awak pergi jumpa psikiatri. Dia cakap benda tu mental, awak anxiety je. Sebab tu awak tak reti nak buat persetubuhan. Kan? That's what happens, betul tak? Because that is what medical says, hantar psikiatri. Sebab wanita yang tak reti nak bersetubuh, dia ada psychological problem. That is what the textbook says. Okay. So, then, what about baby, doktor? Oh, baby, I boleh buat IUI untuk you or IVF untuk you. I bagi you bus. I cucuk ubat tidur dekat you. You pernah dah tidur. Lepas tu, saya masukkan benda dekat vagina you. Tapi, awak kena charge extra lah untuk ubat bius tu. Dia macam tu lah. That's how it goes. Dan garanti ke doktor 100% ke saya boleh dapat baby? Tak. Kalau you buat IUI, maybe dalam 15 to 20% je dia punya chances to get pregnant. Kalau you buat IVF, I think now 30% now nak dapat baby. 70% fail. Kalau IUI, 80% fail. Tapi duit yang keluar tetap kena bayar. Mana dia dapat diskaun kan? So because of that, most of the couple di malang kahwin lah. Dia kata tu, saya nak dapat baby, tapi saya nak seks lah. Macam mana lah doktor? Saya tak nak buat IUI, saya tak nak buat IVF. Okay? Tapi nak datang malang kahwin pun saya tak ada duit doktor. Macam mana ni? Everything got no money. So that's why I dah buat seminar. Bila timing untuk pancut? Di luar. Bukan dia dekat dalam. Kalau di sana korang tak ada duit, I can help you lah. Okay, so you tekan link buy. RM39 nanti soon ni. I dah explain everything about it. And you try lah the flex. Okay, so I also explain about IUI. I explain about, I think quite a bit lah dalam video tu. Tapi dia more of targeted untuk pasangan yang baru kahwin, yang masih tak dapat baby. Kan? Sama dia ada vaginismus ke? You tak ada vaginismus ke? What will happen if you go and see a doctor? Alright, okay. Bye. Assalamualaikum.